Kali ni sambungan yang ketiga berkenaan dengan nombor plate. Okey, untuk nombor plate yang terlampau istimewa, terlampau cantik, kadang-kadang kita tengok sekarang ni APG, kenapa tiba-tiba JPJ bagi notis yang dah boleh bid untuk APS. Okey, kita pun masuklah bid. Username dengan password selalunya sama macam dekat MyJPJ. Kita pun masuk, kita bid, dan bila kita menang, nombor tu akan menjadi hak milik kita yang bertahan selama 12 bulan. Kalau contoh kita beli kereta, loan dah berjaya, kita boleh letak nombor plate yang kita menang tadi dalam bidding tadi, kita terus letak. Contohnya APS 123. Dan kita dah berjaya, so letaklah nombor tu siap-siap. Untuk yang tak berjaya, contohlah kita ada modal lebih, bid sampai 3,000, itu maksimum. Last APS 123 ada orang bid 3,500. So kita kalah, duit kita akan refund balik dalam tempoh 2 minggu. Sebab saya dah buat dan saya berjaya dapatkan gold. Nombor gold. Jadi macam itulah JPJ EBIT. Bila JPJ buka, JPJ bagi tempoh masa selalunya 3-4 hari. So dalam tempoh 3-4 hari, selalunya hari pertama, kedua tu jarang orang masuk. Hari keempat sebelum pukul 10, dalam pukul 8, pukul 9 malam, dekat-dekat 10 malam tu memang dah banyak lah orang bid. Jadi kalau menang, berjaya dapat email, esoknya lah. Contohnya kita dah bidding, kita perlu letak 3,000. Macam mana nak tahu menang? Nanti JPJ akan email kepada kita lah. Jadi email tu macam mana dapat? Email tu email yang kita register dengan JPJ. Dia macam tu je. Tapi untuk bidding ni memang keras sikit. Sebab apa? Bukan kita je bidding, ada beribu-ribu orang bidding. Kalau orang tu suka nombor tu, contohnya APS 123, rasanya memang susah harga 2-3,000. Mau harga 10,000 pun ada. So semoga info ini memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.